Ini pula ialah model kedua daripada Peugeot Motorcycle, iaitu Django. Dia datang dengan dua variant, ada klasik dan ada cafe racer. Dia punya design ni memang typical skuter Eropah lah, dengan lampu bulat, lampu DRL kat sini, ni lampu signal dia lah. Dan dia datang juga dengan dual channel ABS depan dengan belakang. Skuter ni kan ada benda pelik. Contohnya kalau kau nak buka kompartmen dekat sini, kau kena tekan dan tekan sini. Ini sebenarnya tempat isi minyak. Lepas tu kalau nak buka kat sini pula, kau kena pusing dekat sini. Dan ini sikit tempat untuk kau letak barang dan ada charging USB. Ruang simpan barang dekat bawah seat tu luas jugalah. Ni. Muatlah letak helmet mahal kau tu. Nak benda pelik lagi. Ni design belakang ni. Kau tengok lah. Aku pun tak tahu macam mana nak cerita. Kau tengok sendiri. Django guna meter digital. Ada grafik-grafik lagi. Lepas tu kat sini macam biasa lah. Ada apa ni, signal whatever semua. So inilah dia punya paparan muka dia. Cafe Racer ni ada beberapa perbezaan berbanding dengan model klasik. Yang pertama sekali dia punya ni lah. Dekat depan ni. Lepas tu dia punya side mirror dia letak kat sini. Yang ni pun lain. Dan paling unik sekali ataupun yang paling best sekali, dia punya seat ni. Dia datang dengan single seat. Tapi kalau kau beli motor ni, dia datang juga yang dengan seat tu. Tapi kau kena pasang sendiri dengan buka skru dekat sini. Peugeot Django 150 datang sebagai unit CKD. Untuk model klasik ni harga dia RM15,000. Cafe Racer kau kena tambah lagi RM2,000, jadi RM17,000. Aku rasa yang ni lagi cantik.